Tuan rahimahullah wa nafa'ana bi barakati wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Pendokumentasian zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulisan Al-Quran bermula zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana apabila Rasulullah SAW menerima wahyu, baginda terus menyampaikan kepada para sahabat dan menerangkan tentang pengertian serta rahsia wahyu tersebut. Bersalahan dengan hadis, hadis Nabi tak bagi salin, takut bercampur dengan Al-Quran. Kalau ikutkan tulis hadis tu bid'ah lah. Kenapa ada Sahih Bukhari Muslim, mana ada zaman Nabi tak? Bahkan Nabi tak bagi pun tulis hadis. Tapi kenapa sahabat buat juga? Maslahat, ada kepentingan. Jadi tak semestinya Nabi larang itu tidak boleh, ikut kepada konteks. Macam Nabi tak bagi panggil Sayyidina, kan? Bukan haram panggil bagi Sayyidina Muhammad. Wajarlah bagi seorang Nabi menghalang orang daripada mengangkat-angkat dengan gelaran begitu. Tetapi pada kita, wajar tak kita puji Nabi dengan Sayyidina? Wajarlah. Sebab itu memang penghulu kita. Pada Nabi betul, pada kita betul. Jadi orang Wahabi dia tak nak bagi, dia haram guna Sayyidina sebab Nabi tak bagi, dia kata. Nabi betul tak bagi. Takkan Nabi kata silalah kamu panggil aku Sayyidina. Takkan macam tu Nabi tawaduk. Jadi betul lah pada Nabi melarangnya, dan betul lah pada kita memanggilnya begitu, ya. Macam itulah juga tulis hadis, Nabi tak bagi sebab takut campur dengan Quran. Tapi apa sahabat tulis juga? Takut hilang, ya, macam mana Quran. Okey. Ekoran zaman itu kertas masih terhad, bukan tak ada ya, tapi terhad kertas. Penulis wahyu mencatatkan ayat-ayat Al-Quran di pelepah-pelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain, di mana catatan tersebut disalin semula oleh sebahagian sahabat, walaupun kebanyakan mereka lebih mengutamakan hafazan. Kenapa ada 11 situ? Potong 11. Ramai sahabat Nabi, Khulafa' Ar-Rasyidin menulis wahyu. Zubair Al-Awwam, Zaid bin Harisah, lagi Muawiyah bin Abi Sufyan, yang bukan Wahabi, Syiah tak suka tu. Muawiyah bin Abi Sufyan, penulis wahyu Rasulullah juga, ya, yang makamnya ada di Syria. Orang Syiah tak suka dia, kafirkan dia. Lebih-lebih lagi lah, dan mereka buang air besar di makam Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan ada di kalangan perempuan-perempuan tu, dia berok atas tangan, dia baling taib dekat makam Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi Muawiyah bin Abi Sufyan antara beberapa orang sahabat yang digelar penulis wahyu. Faktor pengumpulan. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, ayat Al-Quran tidak dihimpunkan dalam satu mushaf. Tak ada macam ni. Oleh itu, Al-Quran tidak dikumpulkan dalam satu mushaf semasa hidup Rasulullah SAW. Ekoran beberapa faktor, beberapa sebab, iaitu tidak ada faktor kukuh untuk mendorong untuk dikumpulkan satu mushaf daripada penulisan, di mana waktu itu masih terdapat ramai penghafaz Al-Quran dan pembaca Al-Quran. Ramai hufazul Quran. Tak perlulah dibuat bentuk penulisan macam ni, sebab rata-rata hafal Quran. 2. Terdapat ayat yang turunkan itu nasikh dan mansukh. Maknanya ayat itu ada yang diturunkan tapi tak termasuk dalam Quran. Ada? Nabi tak bagi masuk dalam Quran. Ada ya? Ayat diturunkan oleh Allah Ta'ala tapi tak masuk dalam Quran, kerana ayat tersebut mansukh. Pasal kita mansukh tak? Mansukh. Jadi wahyu masih diturunkan lagi, iaitu hukum atau ayat yang bertukar disebabkan perkara tertentu. Jadi ada ayat tu turun dulu, kemudian turun kemudian. Ada yang menasahkan,
dan ada yang dinasakh, dimansuhkan. Ada ayat yang memansuhkan dan ada ayat yang dimansuhkan. Jadi pada waktu tu tak tulis lagi Al-Quran. 3 cukuplah. Ayat Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, tetapi secara beransur-ansur. Berarti kata lain, Al-Quran diturunkan sedikit-sedikit. Al-Quran turun 5-5. Ya. Biasa ayat Quran diturunkan 5-5 ayat. Sebab itu orang hafal Quran dia hafal 5-5. Bukan buku 5-5-5. Ayat tu 5-5. Ya. Ya, 5-5. Contoh ayat pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat. 6 bulan lepas tu baru turun, 6 bulan tu wahyu putus. Dan wahyu kedua turun lagi 5 ayat. Macam tu. Iaitu ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur. 5 lagi. Jadi ayat tu 5-5. Bukan 5-5-5 ya, 5-5 ya. Jadi masih diturunkan lagi. Jadi tak ada keperluan untuk tulis sebab dia masih turun lagi ya. Nabi masih hidup lagi. Jadi yang pertama ramai hafaz Quran. Yang kedua, ayat ada yang nasih mansukh. Yang ketiga, Al-Quran masih turun buncit-buncit, sikit-sikit. Jadi tak ada keperluan untuk tulis dalam bentuk mushaf lagi. InsyaAllah kita akan sambung yang keempat. Kenapa dikumpulkan Al-Quran? Allah